Rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang dihormati Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin yang saya muliakan, Datuk Ketua Pengarah Rela Malaysia, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita bertemu pada malam ini di padang sekolah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi tadi saya ada rakaman televisi untuk siaran Hari Raya Aidil Fitri, bermula daripada jam 10.30 pagi tadi sehinggalah jam 6 petang, dan keluar daripada Shah Alam tadi petang pukul 6 suku, terus sampai ke sini. Dan tuan-tuan boleh tengok nanti pada jam 11 malam, insya-Allah pada malam Hari Raya nanti akan disiarkan rancangan ini. Dan tadi kita telah membuat satu alunan takbir raya, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala menyuruh kita ni bila menyambut hari raya, walitukmilul iddah, sempurnakan sebulan, sempurnakan puasanya, kemudian sambutlah dengan takbir berhari raya. Dan saya minta kepada komposer lagu, komposer di Malaysia ini supaya kompos satu bentuk lagu yang lebih semangat untuk hari raya, takbir raya ni. Sebab bila sebut takbir raya, berpuluh-puluh tahun sedih-sedih je bunyi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bunyi slow je tuan-tuan, sedih je apa dia. Saya kata ubahlah sikit, bagi semangat. Kalau takbir raya di tempat lain, mana ada macam itu tuan-tuan. Takbir raya di tempat lain, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak sedih langsung tuan-tuan, macam tak raya je dia orang punya semangat takbir raya. Datang ke kita tuan-tuan, Allahu akbar kabira, sedih no rupa dia. Pada petang tadi tuan-tuan, kita takbirkan satu bentuk lagu yang baru untuk takbir raya ni. Mudah-mudahan bila dengar tu, kita yang bertakbir di rumah, di masjid, di surau, semangat sikit tuan-tuan. Sebab takbir raya ini ialah lambang kemenangan, lambang kejayaan. Bila sebut lambang kemenangan, lambang kejayaan, kena gembira, kena hebat, kena besarkan, kena tunjukkan bahawa kita menang. Bukan boleh sedih-sedih. Ada pula tuan-tuan yang takbir raya ni tak pernah takbir. Bila takbir nu di masjid dia, siap pegang mikrofon lagi, pasing-pasing lagi mic, dia pun takbir juga tuan-tuan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila,
wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama, siap doa iftitah lagi tuan-tuan. Jenuh orang belakang tepuk bau dia, Pak Long tu doa iftitah, Pak Long buat tenang Pak Long. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita duduk di Sungai Besar dan kita juga ada di Kuala Kangsar. Allah Ta'ala uji kita, tiba-tiba kita terlibat dengan pilihan raya waktu Ramadan, dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa. Ini cabaran pada kita, cabaran tentang iman, cabaran tentang soma dan qama. Soma maknanya menahan, kita sebut puasa. Puasa itu apa? Menahan, disebut sebagai soma. Dan satu lagi cabaran untuk kita, ujian untuk kita ialah qama. Koma ni bukan duduk di hospital, tu koma tu lain. Sakit apa dia tu, entah aksiden koma sekarang, tu koma lain. Koma di sini maknanya hidup, bangun, berdiri. Jadi ada dua cabaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tempat kita lebih daripada tempat orang lain, lebih daripada tempat kami saya di Ipoh lain. Di sini ada Allah Ta'ala uji macam-macam. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan pilihan raya kecil. Semua mata, telinga, semua tumpu ke sini. Tetapi dalam keadaan kesibukan berkempen, kita masih lagi boleh soma, kita boleh menahan. Kita boleh berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Kita boleh lagi soma, kita boleh menahan daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, boleh menahan daripada mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang jahat. Soma. Kita boleh lagi menahan daripada memaki orang, daripada menjatuhkan aib orang, daripada mencemarkan orang. Maka kita adalah orang-orang yang lebih ujiannya daripada orang yang lain. Dalam masa yang sama, kita boleh qama, boleh menghidupkan, boleh mendirikan ibadah. Dengan mendirikan ibadah salat sunat tarawih. Dalam sibuk-sibuk pilihan raya boleh qama, boleh bangun semayang, boleh bangun menghidupkan salat. Ini yang Allah Ta'ala tuan-tuan dia tengok kepada kita. Sebab ada orang politik cakap, oh pilihan raya ni kerana bala daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh sebut perkataan bala daripada Allah tanpa mengira perasaan orang, tanpa mengira perasaan sedih orang, tanpa mengira nasib keluarga orang lain. Disebutkan perkataan yang sangat kurang sopan, nama dia bala. Ini sangat berhati-hati tuan-tuan. Ada beza di antara bala, ada beza di antara ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, walaupun kita sibuk begini, tetapi kita boleh soma dan kita boleh qama. Ini merupakan satu kekuatan dan kemenangan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebut pada tuan-tuan beberapa perkara. Siapa di kalangan kita orang-orang yang hebat-hebat? Sebab manusia ni dia perasan dan dia sebut, dia kata dia hebat dengan berbagai-bagai cara. Ada yang kata hebat dengan sebab dia banyak wang. Ada yang hebat dengan sebab dia perasan dia mempunyai kekuasaan. Ini lagu siapa kuat, siapa besar, lagu Wahid Sati. Hoi hoi, siapa gerangan memanggil aku macam kodok memanggil hujan. Tidak tahukah aku raja kebesaran, berkuasa di langit dan di lautan. Ini nama Wahid Sati tuan-tuan. Lagu tahun 50-an dulu ni. Ada orang yang perasaan dia hebat sebab apa yang dia minta, apa yang dia buat, apa yang dia hajat dia dapat. Tuan-tuan, manusia yang kuat bukan letak di situ.
Ada orang yang kuat, dia kata badan dia sadar. Nama dia Hulk Hogan, nama dia The Rock, nama dia John Cena. Gini je rupa dia. Manusia yang kuat, kata Rasulullah, bukan orang yang membanting orang lain, yang menumbangkan orang lain. Manusia yang kuat ialah manusia yang sabar, yang boleh menahan marahnya, yang boleh tidak mengikut perasaan marahnya. Ini dipanggil sebagai manusia yang kuat, orang yang sabar. Dia boleh menahan marah walaupun dia berhak untuk marah. Dia tidak marah padahal dia boleh marah pun. Sebab tu saya syukur mak saya bubuh nama saya Kazim. Kazim, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu tuan-tuan, mana pernah tengok saya marah? Saya senyum je, tak perlu kata apa-apa, senyum je. Senyumlah seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, dunia akan berseri. Nampak ni? Senyum saja. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Sekarang tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, kita juga boleh jadi orang hebat. Bukan di kalangan manusia, tapi hebat di kalangan para malaikat. Nama kita disebut oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Bayangkan malaikat doa untuk tuan-tuan. Kita kadang-kadang nak doa untuk diri sendiri pun tak sempat. Habis-habis semayang calik but terus bangun. Tak sempat berdoa untuk sendiri. Kenapa tak sempat? Sibuk ustaz. Nak pergi merayu undi pula ustaz. Sibuk ustaz ni, saya lapar ni ustaz. Saya mau makan biji kurma dengan segelas air je ustaz. Saya nak makan. Kita nak berdoa untuk diri kita pun kadang-kadang tak sempat. Elok nak baca doa, ada pula orang kata bid'ah, dah tak boleh baca doa pula. Dulu-dulu anak-anak kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, amin. Ada pula ustaz cakap Nabi tak pernah baca doa tu. Dah sekarang tak baca pula. Allahumma bid'ah, duduk diam-diam. Dah tak baca pula. Kemudian datang buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nabi tak pernah baca, bid'ah. Tak baca pula sekarang tuan-tuan. Memang Nabi tak baca pun Allah barik lana, tapi Allah perintah berdoa. Nabi suruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan makbulkan doa kamu. Doa sajalah, selagi mana perbuatan itu harus, maka berdoa itu merupakan ibadah. Kenapa kita berdoa? Kerana doa itu perintah Allah. Tiap kali kita berdoa dapat pahala. Doa naik kenderaan, bacalah doa. Doa nak buat benda yang baik, jangan tikam nombor ekor, berdoa sudah. Dia kata, ustaz saya pun nak tikam ni, ustaz doa juga, ya Allah, ya Tuhanku. Yang ni salah, pasal haram pada benda yang haram. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang lepas-lepas sembahyang kita tak doa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka pun tak sempat. Tak sempat sapu muka sebab bid'ah lagi. Ada pula ustaz cakap bid'ah, tak boleh sapu muka. Sudah tak sapu muka pula dah. Terus bangun. Kalau kita untuk diri kita sendiri pun kita tak nak berdoa, macam mana tuan-tuan? Inilah dia orang yang sombong. Sebab dia rasa diri dia tidak perlu minta. Sedangkan kita ini adalah makhluk, sentiasa kena minta. Tiba-tiba malaikat tolong doa untuk kita. Kenapa malaikat tolong doa untuk kita?
Ada banyak sebab. Pertama, doa malaikat bersama dengan kita dengan sebab kita menziarahi orang sakit. Kita ziarah orang sakit, kita pergi tengok orang sakit, malaikat doakan kita. Bila? Kalau tuan-tuan ziarah orang sakit pada sebelah petang, maka malaikat doakan pada tuan-tuan sampai subuh pagi besok. Kalau tuan-tuan menziarahi orang yang sakit sebelah pagi sampai ke petang, malaikat doakan untuk tuan-tuan. Ustaz, berapa ramai malaikat yang doa untuk kita? 70,000 malaikat doa untuk kita. Dia doa apa Ustaz? Berkati orang ini, rahmati orang ini ya Allah, berikan kebaikan padanya ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah, hanya kerana menziarah orang sakit. Itu yang pertama. Kenapa malaikat mendoakan kita? Kerana kita berada di dalam taman-taman syurga. Apa dia taman syurga? Majlis-majlis ilmu. Sebab tu malam ni tuan-tuan, ceramah agama. Ni bukan ceramah politik. Saya bukan orang politik. Ni ceramah agama. Apa yang saya cakap, apa yang saya sebut, ceramah agama. Tuan-tuan tak akan dengar kata-kata nista, tuan-tuan tak akan dengar umpat keji, tuan-tuan tak akan dengar benda-benda fitnah dan sebagainya. Sebab benda itu tidak ada kena-mengena dengan agama. Sebab itu kalau kita sepanjang bulan Ramadan, sepanjang kempen pilihan raya di sini berlangsung, kalau ada orang yang berceramah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata tak tanggungjawab, yang penuh dengan menghasut, yang mengajak orang untuk bergaduh, yang mengajak orang untuk benci membenci, yang memfitnah orang, yang menuduh orang tanpa bukti, kalau tuan-tuan tunggu, tuan-tuan terpacak, tuan-tuan duduk, tuan-tuan tenganga, dengar apa yang mereka cakap, orang yang cakap berdosa, yang mendengarnya juga adalah berdosa. Sembahyang tarawih tadi hilang pahalanya, puasa tadi pun hilang pahalanya. Hilang pahala kerana apa? Hanya kerana duduk dalam majlis yang tidak menampakkan pahala, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kempen-kempenlah, tapi jaga adab. Kempen-kempenlah, tapi jaga hukum agama, supaya pahala yang kita buat sepanjang hari, pahala yang kita cuba dapatkan daripada subuh sampai ke tengah malam tidak hilang begitu saja. Sebab tu malam ni kita buat ceramah agama, supaya duduk rasa tenang. Ada orang tanya, Ustaz, mana nak tahu benda haram dengan benda yang halal, benda pahala dengan benda dosa? Mana boleh tahu Ustaz? Tahunya dengan ilmu, tahunya dengan belajar, tahunya dengan menuntut ilmu. Tetapi tahunya dengan apa? Dengan hati dan jiwa juga. Kalau kita buat benda haram, hati tak tenang. Kalau kita buat benda dosa, hati tak tenang. Kalau kita buat maksiat, tidur malam susah tidur. Kalau kita buat benda yang jahat, hati ni jadi susah tuan-tuan. Berbeza dengan kalau kita buat benda baik, benda yang berpahala, benda yang Allah suruh, benda yang Islam suruh. Tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa tenang. Tadi kita sembahyang maghrib, tadi kita sembahyang isyak, tuan-tuan rasa tenang sekarang. Tetapi bagi orang yang tak sembahyang isyak, belum sembahyang, dah pukul 11, belum sembahyang isyak, dia tak seronok. Bila aku nak sembahyang, dia tak seronok. Kita buka puasa tadi seronok, tetapi orang yang tidak berpuasa, dia tak ada perasaan keseronokan itu. Serupalah kita bila kita dengar ceramah. Bila kita dengar ceramah, kita rasa seronok, kita rasa tenang, kita rasa ya Allah duduk di sini walaupun lama, tapi kita rasa sekejap. Itu tandanya ceramah agama yang baik. Tetapi kalau kita duduk dalam satu perkumpulan, satu waktu ceramah, dan kita rasa
Aduh, tak sedapnya dia cakap. Aduh, nyesalnya aku datang. Aduh. Maknanya benda itu tak seronok, tuan-tuan. Malaikat akan duduk memayungi kita yang berada dalam majlis ilmu. Dan nama tuan-tuan sekarang disebut oleh malaikat-malaikat yang sedang beribadat di langit. Yang datang malaikat ni beritahu pada yang di atas, mintalah ampun kepada mereka, mereka berada di dalam taman-taman syurga. Yang ketiga, kenapa malaikat minta ampun kepada kita? Apabila kita sebagai seorang isteri taat kepada suami. Mana-mana isteri yang taat kepada suaminya, yang baik dengan suaminya, selama itulah dia berada dalam keadaan malaikat doa kepada dia. Tetapi mana-mana isteri yang derhaka kepada suaminya, keluarnya daripada rumah derhaka, duduk dalam rumah penderhaka kepada suaminya, selama-lama itu tuan-tuan, malaikat melaknat kepada kita. Jadi jaga-jaga akak-akak. Akak-akak sekarang berada dalam bulan Ramadan. Ada 4 jenis ini yang Nabi sebut dalam hadisnya. Pertama, perempuan yang salat. Kedua, perempuan yang berpuasa. Ketiga, perempuan yang menjaga muruah dirinya. Dan yang keempat, perempuan yang taat kepada suaminya. Kata Rasulullah, masuklah syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Solat, puasa, jaga maruahnya, dan yang keempat, taat pada suaminya. Dan sekarang kita bertemu dengan 4 ni. Kita ada suami, kita boleh jaga maruah kita, kita boleh jaga puasa kita boleh jaga solat kita. Kata Rasulullah, di hari kiamat malaikat cakap, masuklah kamu. Allah Ta'ala cakap, masuklah kamu daripada mana pintu yang kamu nak masuk. Untung menjadi orang perempuan, seronok jadi orang perempuan, best jadi orang perempuan. Ada satu perempuan datang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala jadikan laki-laki tak macam perempuan? Saya tanya, Kak, maksud akak apa? Ialah, kalau kami kena bersalin, kenapa laki-laki tak bersalin? Sudah. Laki-laki ada kuasa mewali, kenapa kami tidak ada kuasa mewali? Laki-laki ada kuasa mentalak, kenapa perempuan tidak ada kuasa mentalak? Saya selalu dengar ceramah, ustaz-ustaz kata Islam ni adil, Allah Ta'ala ni adil. Kenapa kita tidak jadi sama rata, Ustaz? Saya jawab, Akak, adil bukan makna sama rata. Saya laki-laki, saya pakai baju kemeja, akak perempuan pakai baju kurung. Tidak adil kalau saya pun pakai baju kurung, akak pun pakai baju kurung. Bayangkan anggota rela pakai baju kurung, tak huru-hara negara tu. Ada sebab Allah Ta'ala bagi macam ni, ada sebab Allah Ta'ala bagi macam ni. Ada sebab perempuan mengandung, laki-laki tak mengandung. Kalau laki-laki mengandung, maknanya laki-laki itu ada haid. Bila laki-laki ada haid, macam mana dia nak jadi imam? Empat tu imam masjid cuti. Siapa nak buat tarawih, dia cakap. Adalah sebab Allah Ta'ala letak. Adil bukan maknanya 50 kau, 50 kau. Tidak. Adil maknanya Kak, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil dalam Islam itu apa, Kak? Saya jawab, adil dalam Islam itu, Kak, berbeza cara tapi hasilnya sama. Saya ulang balik, berbeza cara tetapi hasilnya sama. Hari ini Sabtu, semalam Jumaat. Orang perempuan tak wajib solat Jumaat, laki-laki wajib Jumaat.
Jangan cakap orang perempuan, jangan cakap seronoklah jadi laki-laki dapat pahala Jumaat, kita orang tak dapat pahala Jumaat. Orang laki-laki kena sembahyang Jumaat, perempuan tak wajib. Pahalanya sama. Perempuan yang jaga anaknya, perempuan yang jaga keluarganya, bila dia jaga keluarganya, dia jaga segala-galanya, sama perbuatannya macam suaminya yang menunaikan solat Jumaat. Tak kurang walau sedikit. Sikit pun tak kurang. Jadi di sini letaknya keadilan. Memang perempuan tidak akan jadi imam pada laki-laki, tetapi pahalanya apa? Perempuan yang solehah lebih afdal ibadatnya daripada laki-laki yang soleh. Kedudukan dia begitu. Jadi bila kita faham, kita tak boleh kata bahawa Islam ini tidak adil. Allah Ta'ala ni adil. Orang yang tak faham saja yang kata zalim, yang kata tak sama. Tuan-tuan, yang ketiga, yang keempat, kenapa kita hebat? Tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang malaikat doa pada kita, malaikat jaga kita, pelihara kita. Yang keempat, sebab apa? Yang ini yang saya minta dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kita cuba amalkan. Pertama, memberi salam pada orang yang tidak pernah memberi salam kepada kita. Siapa yang boleh buat macam ni, kira hebat. Menegur pada orang yang tak pernah tegur kita. Zaman sekarang ini, kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi waktu pilihan raya ni semua kita bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis pilihan raya simpan salam. Ini yang orang Perak sebut, nampak benar nipu je tuan-tuan. Salam ini bukan permainan, hanya untuk pilihan raya. Kenapa yang saya ajak pada tuan-tuan untuk memberi salam? Pertama, sebab salam ini adalah ucapan ahli syurga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan ahli syurga. Dan salam ini juga tuan-tuan mendatangkan pahala. Dan salam ini juga tuan-tuan mendatangkan kasih sayang. Saya ada sebuah sekolah di Manjui Ipoh, sekolah pondok. Saya dah bina sekolah ini selama 10 tahun. 10 tahun. Tetapi sebelum siap sekolah ini, selama 3 tahun, saya duduk di hadapan pintu pagar di rumah saya. Apa kerja saya buat? Kerja saya ialah memberi salam sepanjang tempoh itu. Setiap pagi jam 7 itulah kerja saya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum pada semua orang yang lalu lalang depan rumah saya. Selama 3 tahun. Dengan baju kemeja, kain plekat, Assalamualaikum pada budak kecil sampai budak tua. Lama-lama tuan-tuan, semua kawan saya. Budak kecil darjah 1, Assalamualaikum. Daripada dia naik bersikal sampai dia naik motosikal, Assalamualaikum, kawan saya. Sekarang benda itu telah berlangsung selama 10 tahun. Sekarang di usia 17 tahun, 18 tahun, saya mempunyai kawan yang sangat ramai. Budak-budak sekolah menengah, budak-budak sekolah rendah, budak-budak yang dah habis sekolah. Modalnya apa? Hanya dengan Assalamualaikum. Saya mempunyai kawan-kawan yang banyak daripada makcik-makcik dan pakcik-pakcik. Makcik-makcik ni daripada hantar anak sekolah tak pakai tudung tuan-tuan. Dia hantar anak dia pergi sekolah pakai baju kelawar, terbelah baju sini, naik motor begini, kadang di dalam pun tak pakai tuan-tuan. Saya hanya duduk angkat tangan, Assalamualaikum, maaf, dia tutup tangan dia. Cukup seminggu tuan-tuan dia pakai tudung. Bila dengan salam itu,
saya sudah dapat ramai kawan. Bila saya buat korban 26 ekor lembu di sekolah saya setahun, setiap tahun 26 ekor lembu habis. Yang datang kerjanya budak-budak naik motosikal, naik basikal, datang anak-anak muda semua lembu jalan. Saya tak perlu lagi nak cincang lembu, semua orang datang bawa mesin, masing-masing buat kerja. Sebab tu kalau tuan-tuan di sini orang politik, tiap-tiap hari tuan-tuan bagi salam, tak payah kempen tuan-tuan. Tuan-tuan hanya letak poster depan, undilah saya. Semua orang kenal, dia ni yang bagi salam pada aku. Sebab tu ucapan salam itu ialah ucapan kasih sayang. Saya rasa kalau saya bertanding pilihan raya tuan-tuan menang saya tuan-tuan. Sebab apa? Assalamualaikum, itulah modalnya tuan-tuan. Masuk masjid, jumpa dengan budak-budak, Assalamualaikum. Sebelum masuk saf. Kan budak-budak ni tuan-tuan yang duduk ke kaki lima masjid, salam, 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 salam. Kadang-kadang kita pergi masjid lambat, langkah bahu orang. Nak duduk ke depan, langkah bahu, tekan orang, pijak bawah, Allahu Akbar. Orang tengok apa? Amboi, dah datang lambat, duduk depan pula. Kita pula yang langkah bahu, dia kata, kau orang sampai awal, malam pula duduk depan. Kata dia. Aku ngata kau ngata aku. Ucapan salam ini tuan-tuan tidak perlu modal. Modalnya hanyalah Assalamu alaikum, salam hamba, ulur tanda ingatan. Bagi salam. Sebab tu Nabi sebut apa? Afshus salam, sebarkan salam. Orang yang menyebarkan salam ini Nabi kata apa? Maqaman mahmudan, mempunyai kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Ustaz, takkan salam je Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, takkan salam je? Kau faham tak apa makna salam? Apa makna salam? Baik, salam maknanya banyak. Nombor satu, Assalamualaikum, bagi salam. Nombor dua, apa makna salam? Doa. Doa pada orang lain, itu salam. Mendoakan orang lain. Berapa banyak di kalangan kita ni tuan-tuan yang menjadikan orang lain, mencelakakan orang lain, mendoakan yang tidak baik pada orang lain. Ada orang yang mendoakan celaka. Ini bukan salam. Salam itu berkasih sayang. Ada orang yang mendoakan pada orang lain, jahat. Lalah banjir datang. Salam maknanya ialah apa? Yang ketiga, saya pakai songkok hitam, baju belang-belang. Kadang-kadang tuan-tuan, saya pakai kopiah putih. Kadang-kadang tuan-tuan, saya baca pakai serban, pakai jubah, pakai serban. Kejap pakai kopiah putih, kejap pakai songkok hitam, kejap saya pakai sorban. Tadi dekat TV3 saya pakai topi. Rakaman selepas Zuhur, rehat sekejap, bayang Zuhur, lepas tu masuk balik rakaman. Mana aku nak pergi ni? Pakai songkok hitam kan, orang ambil gambar pula. Saya pun beli topi satu, topi sudu, tak sini jalan, pakai spray hitam, seorang pun tak kenal, selamat aku. Kalau tidak Ustaz, ambil gambar Ustaz, selfie Ustaz, sampai sengit kepala saya selfie. Adakah saya pakai songkok hitam tak bagus? Pakai kopiah putih bagus? Pakai serban lagi bagus? Siapa yang bagus? Oh, Ustaz Kazim pakai songkok hitam, tak warak. Tiba-tiba saya ceramah pakai topi sudu, lagi tak warak kata dia. Adakah pakaian ini Tuhan tengok? Tak. Saya pakai baju kemeja, tutup aurat. Saya pakai jubah, tutup aurat. Saya pakai samping baju Melayu, tutup aurat. Selagi mana menutup aurat, silakan. Ni depan-depan saya ni akak-akak ni.
Ada yang pakai tudung labu, ada 3 segi, ada tudung 4 segi, ada bawal, siakap, gelamai keluri, semua ada belakang. Pakailah, janji tutup aurat. Habis itu siapa yang Allah tengok? Yang songkok hitam atau songkok putih atau serban? Bukankah Nabi sebut, Allah tengok apa? Siapa dia Islam? Nabi sebut, man salimal muslimun. Siapa-siapa yang mensejahterakan orang Islam yang lain min lisanihi wa yadihi, daripada lidahnya, daripada tangannya, itulah orang Islam. Orang Islam itu siapa kata Rasulullah? Lidahnya dan tangannya tidak menjahatkan orang lain. Kalau saya pakai songkok hitam, kalau saya pakai kopiah putih, kalau saya pakai serban, mulut saya jahat, saya belum Islam yang baik. Sebab hari ini manusia dia memberi markah. Dia suka bagi markah, yang ni 10, yang ni 9, yang ni 8. Memberi markah atas usaha orang lain tu kerja Allah, bukan kerja kita. Sebab itu haram pertandingan Ratu Cantik. Sebab dia bagi markah pada ciptaan Tuhan. Naik Ratu Cantik, tengok hidung kembang 2 sudah. Tengok ini mancung pula, yang ni perfect 10, 10/10. Yang ni pula gemuk gedempol, bobo 1 je. Yang ni pula slim, orang slim river, yang ni bos 9. Tak boleh. Begitu juga kita tidak boleh memberikan markah kepada ibadat orang atau nilai orang hanya berdasar kepada pakaian. Oh, dia tu bagus, jubah 24 jam, kepiah putih, ni mesti tong alim ni. Dia tak tahu ajaran sesat pun pakai macam tu juga. Sebab itu Nabi Muhammad memberikan kepada kita satu cara bagaimana yang dikatakan Muslim yang baik. Muslim yang baik ialah mulutnya dan tangannya tidak menyakitkan orang lain. Kalau saya ceramah duk sebut pada orang haram jadah, kepala bapa, bewak, lembu, bodoh, natang, celaka, saya bukan Muslim yang baik. Berapa banyak yang ceramah, ini buat-buat mangkuk hayun haram jadah punya ni. Atas kepala kamu putih, badan kamu jubah putih, tapi mulut kamu hitam, hati kamu hitam. Allah tak tengok. Yang Allah tengok tuan-tuan ialah hati dan amalan. Sebab tu berhati-hati. Kadang-kadang tuan-tuan budak rock, seluarnya seluar jin, bajunya baju hantu. Kadang-kadang dia tak pernah ngumpat orang. Kadang-kadang dia tak pernah maki orang. Dia kerja dia rock je. Dah jumpa lagu karaoke, lagu rock, dia karaoke lah. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku, ku harap kau mekarlah selama-lamanya. Dia kerja rock je tuan-tuan. Tak habis-habis ke rock kalir je. Tapi kita kadang-kadang kita rasa kita baik Islam kita. Dengan sebab kita rasa kita baik Islam kita, kita boleh kutuk orang, kita boleh hina orang. Ini bukan salam. Nabi mengatakan kepada kita, kalau kamu nak dapat makam yang tinggi, bagi salam. Maknanya apa? Memberikan kesejahteraan pada orang lain. Ustaz, saya memang tak pernah mengumpat orang, Ustaz. Bagus. Saya tak pernah maki orang, Ustaz. Bagus. Saya tak pernah ceramah, Ustaz. Hentam orang, Ustaz. Bagus. Tapi Nabi buat 2 syarat. Bukan lidah ni. Bukan lidah ni semata-mata. Nabi buat lagi 1 syarat. Lidah yang tidak ada suara, nama dia jari. Ni lidah ni kalau kita tutup baik. Buka baru Tuhan kira. Buka je lidah Tuhan kira.
Duduk saja-saja. La 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 la. Tuhan dah kira dah. Tak ada makna tu. Tapi Tuhan tetap akan soal di hari kiamat. Kenapa kau sebut la 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 la? Tuhan soal di hari kiamat. Tambah kalau ada makna. La 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 la. Tera mujhe se pehle kanata koi, यूं ही नहीं दिल बता कोई. Lagi Tuhan soal. Okey, sekarang kita jangan cakap, kita diam. Selamat. Ustaz, kalau bercakap dalam hati Ustaz, tak apa. Sebab manusia selagi mana dia hidup, dia akan bercakap dalam hati. Saya naik atas pentas, mulut tuan-tuan diam, tapi hati cakap. Dalam TV putih, betul-betul hitam montor ni. Hati lantak tuan-tuan lah. Yang tu Tuhan tak kira. Sebab hati ni dia akan sentiasa bercakap. Bila hati berhenti bercakap? Bila kita mati. Sebab itu Allah Ta'ala, dia kata, Nabi Muhammad kata apa? Lidah dan tangan, dia tak sebut hati. Orang Muslim yang baik ialah lidah dan tangannya tidak menjahatkan orang lain. Dia tak sebut hati. Sebab hati di dalam. Okey Ustaz, sekarang mulut saya diam. Okey, saya diam Ustaz. Saya baik tak Ustaz? Saya Islam tak Ustaz? Belum tentu. Sebab Nabi ada sebut lagi satu syarat, jari. Jamal Abdillah sebut apa? Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Sekarang mulut memang baik, tapi jari ni jahat. Di mana berjahat? Ni nama dia Facebook. Ni nama dia blog. Berapa banyak yang menulis benda-benda jahat dalam Facebook? Berapa banyak jari-jarinya menjahatkan orang lain, men-sharekan benda yang haram, melikekan benda yang haram, mempostkan status yang haram, memberikan komen-komen yang haram. Kadang-kadang budak hingusan memberikan komen yang jahat dalam Facebook. Kencing pun bengkok lagi, tapi duk tulis benda-benda yang jahat. Mulut memang diam. Anak kita tak keluar daripada bilik, cuti sekolah duduk dalam bilik, tak pergi mana-mana Ustaz. Anak saya duduk dalam bilik je Ustaz. Bagus betul anak saya Ustaz. Bagus kata makcik. Dalam bilik dia boleh buat macam-macam makcik. Dia memang duduk dalam bilik, tapi bila dia buka komputer dia boleh buat bom makcik. Dia boleh belajar tentang ajaran sesat makcik. Dia boleh pergi tengok macam mana nak proses air ketum jadi ketum makcik. Dan dia boleh fitnah orang dalamnya makcik. Sebab tu kita di sini berhati-hati. Jadilah seorang Muslim yang baik. Jangan bercakap benda fitnah, jangan buat benda haram, jangan duk tampal poster benda yang haram, banner benda yang haram, bercakap benda yang salah. Dia tak kira kamu parti mana pun. Yang Allah Ta'ala tengok ialah amalan kita. Yang Allah Ta'ala tengok ialah apa kita cakap. Kalau kita duduk dalam jemaah yang kata Islam sekalipun, tetapi memaki orang, memfitnah orang, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berhati-hati. Sebab ada orang yang merasakan bahawa bila dia dah sebut dalam jemaah Islam, dia duduk dalam pertubuhan Islam, dia telah Islam. Jaga-jaga tuan-tuan. Allah tak pernah kata pun siapa-siapa nak masuk syurga, masuklah jemaah Islam. Tak. Dia sebut kepada kita, alaikum bil jamaah. Taklah kamu duduk dalam satu jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, dia tak maki orang, dia tak memfitnah orang. Dan ahli sunnah wal jamaah, nama pun jamaah,
bersatu, berkasih sayang, berpadu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi faham betul-betul apa dia yang dikatakan dengan salam. Baik, yang kedua, nak mencapai makam yang tertinggi, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu seperti mana Allah telah berbuat baik pada kamu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita hanya memberi pada orang yang sama dengan kita, yang kita suka, yang kita sayang, kita bagi. Tapi pada orang yang kita tak sama, yang tak suka dengan kita, kita pun tak suka dengan dia, kita pun tidak memberi. Belum lagi mencapai tahap iman yang hebat. Tuan-tuan kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Anaknya bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah adalah anak Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini memberi bantuan setiap hari makan kepada orang miskin. Setiap hari bagi makan pada orang miskin, bagi makan pada orang miskin. Satu hari Siti Aisyah difitnah. Orang memfitnah Siti Aisyah, buat benda tak elok dengan Safwan. Heboh. Aisyah naik unta, Safwan tarik, Rasulullah tak ada. Mulut bawa Aisyah. Ada skandal. Orang burukkan Siti Aisyah. Padahal kisah yang sebenarnya berlaku bila Rasulullah bawa Siti Aisyah dalam kumpulan dia. Siti Aisyah duduk di atas unta. Atas unta tu ada segeduk, bahasa orang lama. Ada tempat Siti Aisyah duduk bertutup dengan tirai. Aisyah duduk di situ atas unta. Bila berehat di satu tempat, Siti Aisyah bagi tahu dekat pembantu dia, dia nak turun, dia nak keluar, dia nak pergi buang air. Rasulullah tidak sedar yang di atasnya itu Aisyah tidak ada. Maka Rasulullah dan rombongannya jalan bawa unta balik ke Madinah tanpa menyadari Aisyah tidak ada. Aisyah bila keluar daripada selesai hajatnya, tengok-tengok, Aisyah tengok Rasulullah dan kumpulan dah tak ada. Apa nak buat? Nak kejar, GPS tak ada, Waze tak ada, tuan-tuan. Akhirnya Siti Aisyah tunggu di situ dengan harapan Rasulullah patah balik ambil dia. Tiba-tiba Rasulullah pun tak sedar, sahabat pun tak sedar, jalan. Lama tunggu, ada satu sahabat Nabi baru sampai. Naik unta dia, nama dia Safwan. Terkejutnya dia tengok Siti Aisyah di sini. Apa kau buat di sini? Saya ketinggalan rombongan Rasulullah. Saya mengharapkan Rasulullah ambil, saya pun tak patah balik. Kalau demikian kau naik atas unta aku bawa balik ke Madinah. Heboh. Sampai Siti Aisyah ni tuan-tuan minta izin pada Rasulullah untuk tinggal di rumah Abu Bakar, bapa dia. Sebab Rasulullah apabila duk dengar cerita-cerita ni, Rasulullah tengok Siti Aisyah pun tak apa seronok. Siti Aisyah pun perasan apa sebenarnya yang Rasulullah nilai macam dengan aku. Bila sampai di rumah Abu Bakar, Abu Bakar cakap pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, mintalah maaf pada Rasulullah. Apa salah saya wahai ayahanda? Saya tak buat salah apa dengan Rasulullah. Saya tak akan cakap apa pun. Saya nak diam, saya tak nak cakap apa. Saya nak mohon pada Allah, berilah Allah petunjuk pada orang. Turun ayat Quran membersihkan nama Siti Aisyah. Aisyah orang baik, Aisyah orang bersih, Aisyah isteri solehah, dia tak pernah buat jahat. Turun ayat Quran muliakan Siti Aisyah. Siasat punya siasat, tuan-tuan.
yang buat fitnah kepada Siti Aisyah ialah orang yang mendapat bantuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang terima makanan, orang yang terima bantuan daripada Abu Bakar, orang itulah yang memfitnah Siti Aisyah. Ini dia tuan-tuan, bila bagi dia gigit, tak kenang jasa, tak ada langsung belah kasihan. Orang bagi dia ambil, orang bagi dia ambil, kemudian dia gigit pula tuan-tuan. Abu Bakar ni tuan-tuan, dia rasa sedih. Abu Bakar ni dia rasa sedih. Orang yang bagi, orang yang dia beri bantuan, orang yang dia bagi sedekah, orang ni yang buat jahat, sampai hampir-hampir merosakkan rumah tangga Rasulullah dan Siti Aisyah. Maka Abu Bakar pun cakap, kalau macam ni aku stop bantuan untuk mereka. Orang ni yang fitnah aku ni, aku tak bagi bantuan. Turun ayat Quran tuan-tuan, jangan balas dendam, berbuat baiklah pada orang yang telah tak buat baik pada kamu. Selepas turun ayat ni tuan-tuan, Abu Bakar tetap memberikan bantuan seperti biasa. Walaupun orang ini pernah memaki, pernah mencemooh, pernah menghadik, pernah memfitnah, Abu Bakar tetap memberinya. Sebab dia beri kerana Allah. Bila beri kepada kerana Allah, Allah yang jaga. Ihfazillah yahfazka. Tuan-tuan, dalam negara kita ni tuan-tuan, semua orang dapat bantuan. Orang yang kutuk ke, orang yang tak kutuk ke, yang bagi orang kutuk, dapat pun orang kutuk, bagi pun kutuk, tak bagi pun kutuk, bagi pun tak kena, tak bagi pun kena. Maka saya nasihat pada tuan-tuan, bagi je. Sebab ada orang kata, ustaz, bagi pun mereka tengok ustaz, bagi pun mereka bukan ustaz. Tak apa, apa yang kita buat Allah balas. Apa yang kita buat Allah jaga. Apa yang kita buat Allah tahu. Apa yang kita buat Allah Ta'ala akan balas dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, apa yang Allah balas kepada Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Siti Aisyah? Allah bagi kepada Abu Bakar As-Siddiq laki-laki yang dijamin masuk syurga. Allah Ta'ala balas kepada Abu Bakar apa tuan-tuan? Dalam syurga ni tuan-tuan banyak pintu. Ada babus salah, ada babus zakah, ada babul royan, ada babul haj, ada babul umrah. Banyak pintu. Orang yang puasa masuk pintu ar-royan, orang yang berzakat, orang yang buat haji puasa masuk masing-masing pintu. Tetapi ada seorang laki-laki, semua pintu ni panggil nama dia masuk syurga melalui pintu mereka. Pintu solat panggil, hai engkau masuk sini. Zakat panggil, hai engkau datang sini. Oh engkau masuk sini. Oh engkau masuk sini. Berebut nak suruh dia masuk dalam pintu mereka. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebagai pemimpin, kita berbuat baik dengan orang, tak kira lah orang ni pangkah aku ke tak pangkah aku ke, sokong aku ke tak sokong aku ke, bagi juga. Inilah yang mulianya. Pilih kasih tak ada, tidak ada perasaan. Pilih kasih tidak ada perasaan nak balas dendam. Kita bagi saja tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi balik pada kita. Ni depan kita ni ramai orang politik datang. Buat je baik, Allah Ta'ala balas apa? Allah bagikan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu lebih mahal daripada benda lain. Apa balasan kalau kita berbuat baik pada manusia? Allah bagi kepada kita rumah tangga yang mententeramkan jiwa. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kalau kita berbuat baik dengan orang?
bagi makan pada orang, memberikan rezeki pada orang, melapangkan rezeki pada orang. Allah Ta'ala juga akan melapangkan hidup kita. Tetapi kalau kita sempitkan orang, kita balas dendam pada orang, kita sekat rezeki orang, kita dengki dengan orang, Allah Ta'ala juga akan sekat rezeki kita. Tuan-tuan, sekarang ni kita buat ceramah ni di padang sekolah. Ni padang sekolah. Pasal puasa tunjuk di atas, padang di bawah. Pasal puasa tunjuk di atas. Pasal kemah ni atas padang sekolah. Yalah, fahamlah. Kemah ni atas padang sekolah. Apa masalah ustaz? Kemah ni dipacak di padang sekolah. Ada besi dia, ada paku dia pacak. Pentas ni dipacak di padang sekolah. Kursi ni duduk atas padang sekolah. Tuan-tuan pun duduk atas padang sekolah. No holding room no duduk atas padang sekolah. Ada orang lebih sayang padang sekolah ni daripada benda lain. Saya berani cok jari tu, potong jari pun setengah. Buat sukan atas padang sekolah tak apa. Lumba lari atas padang sekolah tak apa. Main bola sepak atas padang sekolah tak apa. Ceramah agama jangan buat atas padang sekolah. Rosak padang sekolah. Sayangnya pada padang sekolah lebih besar daripada ceramah agama. Dia tak tahu padang sekolah ni Allah punya. Rumput ni Allah punya. Udara ni pun Allah punya. Sebab tu saya kagum dengan sekolah. Boleh buat ceramah tuan-tuan untuk ceramah agama di padang sekolah. Tuan-tuan kena bagi tumpukan pada pengetua dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya pernah pergi 2-3 sekolah, pengetua tak bagi buat ceramah agama. Nanti habis rosak padang saya kata. Tuan-tuan, saya nak cakap, kalau padang ni rosak atas nama ceramah agama, tuan-tuan tengok. Ada koprak mai, kita repair balik padang. Padang boleh di-repair. Tetapi tuan-tuan, ada barakah di sebalik dia. Barakahnya di mana? Pada pelajar-pelajar yang duduk sekolah di sini. Bila ada ceramah agama tuan-tuan, bila ada kuliah agama tuan-tuan, malaikat sampai, barakah sampai, kebaikan sampai. Yang akan sampainya apa? Budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah tuan-tuan, pelajar-pelajar sekolah nak selesaikan masalah padang sekolah, beli rumput, kamu tampal, selesai masalah. Yang mana berlubang bekas pacak paku besi ni tuan-tuan, bubur tanah, bubur rumput naiklah lepas minggu. Tetapi kalau budak hatinya berlubang, budak sekolah hatinya rosak, budak sekolah hatinya kotor, siapa boleh repair? Koprak mana boleh repair? Yang boleh membaikkan hati, yang boleh menjaga hati ialah Allah. Dengan sebab kita berbuat baik ni tuan-tuan, Allah turunkan barakah, Allah turunkan rahmat, budak-budak ni jadi baik. Subhanallah. Sebab tu kalau orang nak buat sekolah saya, nak buat ceramah agama di sekolah saya alu-alukan. Saya pun pengetua sekolah. Nak buat ceramah, mari buat ceramah agama aja, mari silakan. Sebab bukan senang malaikat nak main untuk doakan di sekolah kita. Bayangkan kalau malaikat doakan, ya Allah, berkatilah budak-budak, pelajar-pelajar dan guru-guru yang bersekolah di sekolah ini, ya Allah. Malaikat tidak ada dosa tuan-tuan. Subhanallah. Saya pernah buat ceramah di satu sekolah tuan-tuan. Tahun itu saya dilantik, dipilih sebagai penceramah agama
penceramah untuk Hari Guru peringkat kebangsaan. Dia ustaz. Saya berceramah 2 malam sebelum tu. Saya buat ceramah di sebuah sekolah. Tuan-tuan tahu apa jadi? Pengetua dia kata boleh buat ceramah tapi tandas tak boleh pakai. Dia arah tukang kebun, kunci semua bidang tandas. Siap beli selak baru bangga. Elektrik pula tak boleh ditarik, kunci pintu. Semua bilik semua dikunci, tak boleh tarik elektrik. Nak buat ceramah tak boleh. Speaker tak boleh pakai. Lala tuan-tuan, kemah saya ceramah, satu-satunya ceramah saya ada satu mentol. Saya seorang je dalam. Saya ceramah ni untuk orang ke hantu ke apa saya pun tak tahu tuan-tuan. Punya teruk pengetua sekolah ni. Sedangkan saya baru balik pada Kuala Pilah, pergi kat sekolah dia pula tuan-tuan. Punyalah susah nak dapat ceramah saya. Ada orang tunggu setahun. Ada yang tunggu ceramah saya 2 tahun baru saya boleh sampai sekolah dia. Baru saya boleh sampai kawasan dia. Yang dia ni bila sekolah panggil saya pergi, ditutup tuan-tuan. Yang datang beribu-ribu orang, mak bapak Feras, budak-budak Feras. Saya kata saya tak boleh buat apa, speaker hampa teruk. Saya cakap 15 minit sakit tekak, Assalamualaikum, saya balik. Rugi kalau dapat satu pengetua yang tak mau nak bantu anak-anak murid dia sendiri. Sedangkan saya bukannya guru di situ pun tidak, saya orang jauh. Pun saya ada semangat nak bantu budak-budak di sekolah dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sendiri tidak mau bantu pada diri kita, macam mana Allah nak ubah kita? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan ubah nasib kita sehinggalah kita ubah nasib kita diri sendiri. Yang ketiga, ziarahlah orang yang tidak pernah ziarah pada kita. Dia tak pernah datang rumah kita, dia tak pernah tengok kita, dia tak pernah peduli apa pada kita. Orang macam ni lah tuan-tuan kawan kita. Pujuklah hati mereka. Tuan-tuan, saya cakap tadi, sekolah saya setiap tahun 26 ekor lembu korban. 20 ekor lembu lagi kita buat kawasan-kawasan lain. 26 di sekolah saya. Apa saya buat tahun pertama? Sembelih kambing, sembelih lembu, daging, timbang, bubuh dalam van. Saya bawa, kawan saya bawa, saya pergi hantar pada rumah orang yang bukan kawan saya, yang tak pernah datang sekolah saya bagi sekilo daging kambing, sekilo daging tuan-tuan. Yang makcik tengah sapu sampah. Assalamualaikum makcik. Salam, ni saya daripada sekolah Al-Barakah nak bagi daging korban pada makcik. Ya Allah, makcik tak pernah merasa daging korban. Saya kata dalam hati saya, macam mana nak merasa masjid tak nak sampai. Salam tak Ustaz Kazim je. Baik makcik. Padahal saya lah Ustaz Kazim depan ni. Tuan-tuan, dengan sekilo daging korban, dia datang mengaji di sekolah saya sampai dia mati. Dia sanggup sewa teksi tuan-tuan setiap hari, catat hantar ke sekolah saya. Pergi balik. Dia meninggal malam raya 3 tahun lepas. Malam raya lepas takbir tuan-tuan, orang beritahu Ustaz, opah sakit, pergi 3 van pergi rumah ni, baca doa, baca Yasin. Pagi raya sebelum semayang meninggal dengan sekilo je. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tidak ada budaya untuk ziarah, menziarahi, tidak ada semangat untuk tolong menolong, bagaimana kita nak jadi makam yang terpuji? Bagaimana kita nak dapat makam yang terpuji? Malaikat jaga kita, rahmat Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan, bila dah makam tinggi, tiba-tiba boleh jatuh pula. Makam yang tinggi ni sampai pada darjat yang rendah. Kenapa boleh jatuh?
Sedangkan kita dah sampai pada satu tahap yang sangat hebat, satu tahap yang sangat mulia. Tapi kenapa kita boleh jatuh? Nombor satu, kita jatuh kerana ujub. Kerana ujub dalam diri ni ada perasaan hebat, perasaan diri ni lebih hebat daripada orang lain, perasaan aku lebih mulia daripada orang lain. Ini dipanggil ujub, ini dipanggil heran. Jatuh. Kenapa kita jatuh? Sebab dalam diri kita ada takabur. Aba wastakbara. Iblis itu aba, berpaling, wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin. Sampai Allah Ta'ala kata pada Iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berkata pada Iblis, nyek kamu daripada syurga. Kamu tak layak duduk dalam syurga. Keluar, fakhruj innaka minas saghirin. Kamu ni kecil, kamu ni halus. Allah Ta'ala kata kepada Iblis. Tuan-tuan, yang pertama ujub yang boleh jatuhkan martabat kita. Berapa ramai di kalangan kita ni ujub, aku lebih Islam dari orang lain, aku lebih baik daripada orang lain, aku lebih mengaji tinggi daripada orang lain. Ini ujub. Berapa ramai tuan-tuan yang sombong dan takabur? Kami tidak akan bersatu sama-sama kita. Mereka, hai mereka, kami orang kami takkan bersatu. Sedangkan perintah Allah suruh bersatu. Baru ni Zakir naik ke ceramah di Terengganu, Kuala Lumpur, di Melaka. Orang datang ceramah dia berpuluh ribu orang. Yang masuk Islam beramai. Tiap-tiap hari orang puji, komen dia. Oh, Zakir naik bagus, Zakir naik bagus. Dia pendakwah international, dia pendakwah hebat. Dia tarik manusia bagus. Apa yang dia cakap betul bagus. Sebelum dia balik ke India, dia cakap apa pada kita? Orang Melayu di Malaysia hendaklah bersatu tanpa mengira fahaman politik. Bila dia suruh saja orang Melayu bersatu, bangun orang. Zakir naik tak betul. Ni Zakir turun, bukan Zakir naik. Dalam masa 2-3 hari je tuan-tuan berubah tuan-tuan. Yang dulu punya puji bagus. Bila dia suruh bersatu, terus dikondemnya Zakir naik. Reporter telefon saya 4-5 orang. Saya pergi ceramah di Terengganu, reporter tunggu. Ustaz, apa komen Ustaz tentang saranan Zakir Naik menyuruh orang Melayu bersatu? Saya cakap, tuan-tuan, itu bukan suruhan dia. Suruhan bersatu ni bukan suruhan Zakir Naik. Perintah bersatu ialah perintah Allah. Allah yang menyuruh kita bersatu. Kalau hang tak peduli pada Zakir Naik, tak apa lagi. Tapi kalau Allah suruh bersatu, kamu tolak perintah Allah. Akibat daripada orang Islam tidak mau bersatu padu, tuan-tuan, apa jadi pada nasib kita? Apa jadi pada agama kita, negara kita? Lebih takut, tuan-tuan. Ni sekarang ni pukul 11.40. Saya di tiap-tiap bulan berceramah di luar negara. Pemerintah bukan Islam, penguasa bukan Islam. Pukul 10.30 tadi, tuan-tuan, polis dah datang naik atas pentas suruh berhenti. Permit sampai 10.05. Balik. Satu hari saya ceramah di mini stadium. 5 minit lebih polis datang, berhenti ceramah. Pengajar cakap kalau 10 minit lagi ustaz tak berhenti, polis tutup lampu. Tak boleh ceramah lebih daripada 10.30 malam.
Tapi kita di Malaysia ceramah agama dibuat di Padang pukul 12 tak habis. Polis pula tolong jaga pula. Siap-siap dengan rela lagi tolong jaga. Kita sebab kita tak duduk di tempat orang lain, kita kata banyak benda dalam negara kita ni tak elok. Padahal berapa banyak benda yang elok yang kita tak cerita, kita tak sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kau, kau kena sebut. Tapi yang kita sebut sekarang apa dia? Punya banyak benda nikmat yang kita tak sebut. 19 Februari saya sakit, ceramah macam ini 5 minit je dah. Duk sakit ngak. Aku tak boleh ceramah. Dia ambil saya, Allah Ta'ala ambulans, hantar ke hospital. Duk lah ambulans. Selalu tengok seorang naik ambulans. Hari ni aku pula naik ambulans. Lepas 2 hari buat jantung. Muncul isteri saya ni cikgu sekolah, dapat guarantee letter, tak payah bayar duit, selesai masalah. Tak apa, balik ke Ipoh. Ada 2 lagi benda tersumbat. Balik ke Ipoh seminggu, doktor kata tak boleh tunggu, kena buat segera. Padahal lagi sebulan kena buat, yang lagi 2. Yang kritikal, yang 100% dah buat. Ni hak 90% tersumbat. Sepatutnya bulan depan. Doktor hospital swasta kata tak boleh tangguh. Ustaz kena buat. Saya rasa memang tak boleh tangguh. Tengok nampak orang makin gelap. Rasa nak tak ada dah saya. Buat. Charge 54,000. Tak apa, insurans bayar, selesai salah. Kalau tak ada duit tuan-tuan, pergi ke swasta. Yang pergi ke hospital kerajaan ni, apa sen kena. Tapi kita tak sebut. Kita tak sebut itu merupakan satu nikmat. Bila saya pergi hospital kerajaan, 2 bulan lepas saya keluar hospital, sebab nak cek mata. Mata saya belah kiri ni masalah. Sebab urat dia pecah. Urat darah ni pecah. Ada wool spot. 3 wool spot. Dan 1 spot ni dah hampir pada center of eyes. Dia dah hampir, dah dekat nak sampai. Doktor cakap kalau sampai ni Ustaz, nama Ustaz tukar, Kazim Selamat. Jari saya ni 2 belah kanan, 2 belah kiri, doktor tak bagi saya pakai kasut. Dia suruh saya pakai capan. Kasut kulit, kasut tutup tak mau. Sebab darah tak sampai ke 2 kaki ni. Buat urat nadi sini, buat urat nadi sini, tak jalan, tak bunyi. Buat belah sini bunyi, sampai ke situ senyap. Saya pun terkejut, senyap. Darah tak sampai. Ambil ubat. Doktor tulis, ambil ubat. Saya pun suruh PA saya pergi ambil ubat kantor. Saya tanya dekat dia, berapa ubat bayar? Mana dia bayar Ustaz? RM1. Kalau pergi belah swasta agak-agak berapa. Tapi kita tak sebut itu nikmat. Yang di negara lain, doktor bagi tulis nama ubat, hampir beli sendiri ubat kat farmasi. Yang kita ni tuan-tuan, dengan RM1 kita dapat ubat yang sangat berkualiti. Kita tidak menganggap itu merupakan satu nikmat daripada Allah. Tunggu bila nikmat-nikmat ni hilang, kita jadi macam negara lain. Doktor tulis
Nama ubat hampir beli sendiri. Sakit tak ada ke, pas duit tak ada ke, pulang lah. Ubat kena beli sendiri. Masa tu baru kita tahu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ni hanya mendengar apa saja yang orang cakap, tapi kita tidak pandai menilai apa sebenarnya yang berlaku, itu yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi sudah sampai masanya tuan-tuan, kita orang Islam kena jaga benda ni. Satu-satunya bangsa dalam dunia ni yang orang Melayu jadi pemimpin ialah Malaysia. Mana ada dalam negara dalam dunia ni orang Melayu jadi pemimpin. Kalau yang ni pun kita tak jaga tuan-tuan, habis. Bangsa lain kalau mereka bergaduh dalam pilihan raya, lantaklah negara lain, pemimpin dia tetap bangsa dia. Di Thailand baju merah dengan baju kuning, baju merah dengan baju kuning bergaduh 24 jam, tunjuk perasaan di airport, baju kuning, baju merah, baju kuning, baju merah. Tetapi yang jadi Perdana Menteri mereka tetap bangsa Siam. Mula-mulanya Ban Han Serba Aja, Cawalin Sun Yun Sayu, Yingluck Siwanak Cinawat, tak ada Yingluck Nek Sinawat. Tetap bangsa dia. Turun pergi dekat dengan Filipin. Mula-mula Marcos, tak puas hati dengan Marcos, naik Aquino, jatuh Aquino pula, naik pula apa nama, Estrada nama tu. Turun Estrada ni, hak mari hak baru ni pun kita tak tahu nama apa pun, susah nak sebut. Lantaklah tuan-tuan, bergaduh sama-sama dia orang pun tetap bangsa dia orang jadi presiden. Pergi ke Indonesia, daripada Soekarno naik Soeharto, naik Gus Dur, naik Megawati, naik Susilo Bambang Yudhoyono, lepas Susilo Bambang Yudhoyono naik Bambang Diawan, naik Joko Widodo semua. Yang tetap menjadi presiden Indonesia tetap orang mereka. Tetapi di Malaysia jangan sangka benda tu tetap orang kita tak ada tuan-tuan. Sebab negara kita ni lain pada negara lain. Kalau kita tak berhati-hati, belum tentu orang kita. Kalau jadi orang kita pun tuan-tuan, jadi di atas, ada orang lain pula yang menunjuk ajar di belakang. Yang ni paling takut. Kalau hilang satu kali puasa tuan-tuan, belum tentu kita dapat balik. Sebab tu yang paling pentingnya jaga benda ini supaya jangan hilang. Tuan-tuan tahu tak, saya cakap baru ni di Melaka, hari ni Sungai Besar pilihan raya. Kenapa calon tuan-tuan Melayu? Sebab pengundi-pengundinya majoriti Melayu. Kaedah di Malaysia, saya nak cakap pada tuan-tuan, kalau kawasan itu majoriti pengundinya Melayu, maka insya-Allah calon-calonnya juga adalah Melayu. Kalau pengundi di situ bukan Melayu, maka calonnya juga bukan Melayu. Tuan-tuan, bukan susah. Bermakna kalau majoritinya bukan Melayu, maka orang bukan Melayu lah yang akan jadi dah. Kalau majoritinya orang Islam, maka orang Islam lah yang jadi dah. Sebab itu tuan-tuan, yang paling kita kena takut ialah lagi 10 tahun, lagi 15 tahun, orang kita tak nak mengundi. Orang Islam tidak mau mendaftar. Bila orang Islam tidak mau mendaftar, maka senarai peratus orang yang mengundi, yang mendaftar akan berkurangan. Cara yang paling mudah untuk merampas kuasa
ialah dengan mengurangkan orang mendaftar sebagai pengundi. Secara automatik, siapa yang paling banyak mendaftar, dialah calon. Dan bagaimana supaya orang tidak mendaftar? Jawapannya paling mudah. Berikan dadah kepada mereka. Jadikan mereka penghisap dadah. Bila mereka menghisap dadah, mereka tidak akan mengundi, kerana mereka tak ambil peduli dengan daftar pemilih. Bila daftar pemilih dah tak ada, jangan harap boleh mengundi. Dan kalau mereka mendaftar pun, kalau mereka hisap dadah, mereka tak peduli pun dengan pilihan raya. Cara paling mudahnya ialah tuan-tuan, dadah. Sebab tu dadah musuh kita. Tapi saya, orang-orang politik, kerjanya bergaduh 24 jam tanpa dia memikirkan tempoh lagi 10 tahun siapa yang akan mengundi kalau semua orang hisap dadah. Sebab tu mari kita bekerja sama, mari kita bersatu padu. Jaga anak-anak kita, jaga bangsa kita, supaya jangan tercebur dengan dadah. Dan kerajaan saja nak selesaikan masalah dadah, tuan-tuan, tak cukup. Rela tak boleh buat, polis pun tak boleh berterah habis-habisan. Melainkan kita sebagai warga negara Malaysia, orang Islam khususnya, sebagai mak bapak, sebagai masyarakat, kita yang kena turun padam untuk menyelesaikan masalah dadah. Seperti mana yang TPM sebut, tahun ini adalah tahun memerangi dadah habis-habisan. Kalau kita tak buat kerja ni, tuan-tuan, kalau kita tak sedar, dadah bukan setakat merosakkan anak kita, dadah juga merosakkan peluang dan tempat orang-orang Islam mendapatkan kuasa dan memerintah. Jadi nak selamatkan kita daripada dadah ni, tuan-tuan, jalannya tidak ada jalan lain melainkan jalan bekerja sama. Marilah kita, tuan-tuan, tanpa mengira warna bendera, warna politik, kita bekerja sama, duduk semeja berpakat. Sekarang kita berpilihan raya, habis pilihan raya, kerja sama, duduk elok-elok, kita kekalkan mandat kita, kuasa kita dengan jalan bersatu berkasih sayang. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Mudah-mudahan Allah pelihara Sungai Besar. Mudah-mudahan Allah pelihara semua tuan-tuan. Allah pelihara tempat kita, dan marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tempat kita dirahmati Allah, diberkati oleh Allah. Sekolah anak-anak kita ini menjadi sekolah yang barakah, pelajar-pelajarnya baik, guru-gurunya mabrur. Mudah-mudahan menghasilkan generasi yang terbaik untuk masa akan datang. Jadi saya tutup ceramah kita malam ini dengan berdoa. Sama-samalah kita aminkan dan kita tutup dengan bacaan selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.